Passenger. Oh, passenger. Oh, boleh masuk ramai. So boleh bawa ramai-ramai lah. Boleh dah bawa cucu-cucu. Cucu-cucu. Oh, cucu dah ramai. Alamak, aku ingatkan Kak Siti nak beranak lagi. Teman-teman rakan-rakan, ini adalah Toyota Wish Monoton guys. Putih-putih melati, putih-putih sengonti. Cantiknya tang mana? Tang sport rim dia. Di celah sport rimnya ada disc brake guys. Dia ada 4 disc brake dan dia ada push start button dan dia juga ada ting-ting. Sport mode. Itu yang paling penting. Lepas tu pedal shift. Banyak kriteria yang ada kepada Toyota Wish. Kita bersama dengan pasangan yang bahagia dan keluarga yang bahagia. Jom kita terkejah mereka. Assalamualaikum, Bah. Waalaikumsalam. Nama dulu, Bah. Haji Syahrum bin Haji Syahrum. Haji Syahrum namanya memang sentiasa harum. Zaman muda digilai oleh ramai wanita di luar sana. Hari ini Siti dah dapat harumnya. Bang, nama isteri dulu, Bang. Hajah Siti Zaleha binti Ahmad. Hajah Siti lah. Hari ini dia dah happy, bang. Dia dah dapat nama yang harum, Haji Syah. Dia panggil Haji Syah sebab aku terima nikah kau. Sah nikah. Syah nikah kan. Ini anak, bang. Ini kawan pada. Oh, kawan pada ni. Oh, ini nama apa ni? Taufik. Taufik dah kahwin ke belum? Dah. Dah kahwin. Tak boleh. Hujung sana. Toli. Pelakon filem popular, bakal pelakon TV3. Curiga tanpa niat. Dialah pelakon untuk sesi yang kedua. Anak. Ya, anak yang bongsu. Kau tengok zoom sikit muka tu. Handsome tu. Masih lagi single. Siapa-siapa yang berminat kepada dia. Siapa tu? Farah. Oh, Farah dah masuk. Mira Osman masuk juga. Mira, kalau kau nak kepada Toli, kau pergi ke Sepang. Cari Haji Syah ni. Jumpa. InsyaAllah. Abang tinggal kat Sepang eh? Ya, saya. Sepang kat mana tinggal tu? Taman Dahlia. Oh, siapa yang dapat Toli, zoom dia Toli. Kau akan bahagia di Taman Dahlia dan akan jumpa orang bahagia. InsyaAllah. Amin. Okey, Bah, berbalik kepada isu kereta. Ya, Toyota Wish kereta ni berebut-rebut lah. Antaranya Abah ni datang potong terus. Potong queue. So kenapa Abah mencari Toyota Wish yang ni monoton? Dulu dah pernah pakai. Oh, dulu dah pakai. Maknanya dah ada experience. Ada experience. Yang dulu model ni ke model lama? Model lama tu. Oh, model dulu. Ya, model dulu yang lampu besar tu depan. Ya, tuan. Lampu besar depan. Yang ni lampu sepek belakang dia. Mantap pacak. So minyak lah saya rasa. Minyak satu hal. Passenger. Oh, passenger. Oh, boleh masuk ramai. So boleh bawa ramai-ramai lah. Boleh dah bawa cucu-cucu. Oh, cucu dah ramai. Alamak, aku ingatkan Kak Siti nak beranak lagi. Anak dah berapa, bang? Anak 4. Cucu ramai lah. Cucu 13. Tak apa, tak dapat anak tak apa. Aku pastikan anak-anak kat aku beranak lagi sehingga menjadi 15. Sekarang cucu 13, 2 lagi, bang. Cukup target, bang. Tunggu Toli yang kahwin lagi. Tunggu Toli tu. Jom pergi Sepang. Dan urusan dengan saya, bang. Memang terbaik. Mantap, bang. Mantap. Guys, kita tengok dulu daripada langit turun ke bumi. Berapa yang ada? Minyak percuma. Ku bagi untuk Wish sepet. Lepas tu menata comel kata ni. Daripada langit turun ke bumi. Berapa yang ada? Ting daripada langit turun ke bumi. Cik. Kita bagi ke ujung sana dulu untuk Toli. Single. Ni. Masih single. Kita tengok kepada Toli lagi. Di Taman Dahlia. Dapat dia kau bahagia. Ini untuk Mama Siti kita. Isi minyak Mama. Dan ada lagi untuk Mama Siti. Aduhai. Untuk si Merah dengan si Abah ada kat sini. Toli nak kena gelo sikit. Toli sikit. Daripada langit turun ke bumi. Kita bagi kepada Taufik kita. Ada lagi untuk Abang Taufik.
Dan untuk ada lagi yang risau. Ini untuk abah kesayangan kita, minyak jimat. Saya ulang, ada lagi untuk abah kita. Aduhai. Semalam bah nak ambil kereta. Macam mana perasaan sikit bah? Dapat kembali memandu Toyota Wish yang model baru sikit. Gembira tidak terkata. Jumpa aku di Taman Dahlia yang bahagia. Jom kita tengok semalam. Memurahkan rezeki. Amin. Jom kita tengok semalam. Tu. Pesanan terakhir daripada abah yang sentiasa harum. Pesanan untuk mereka yang nak berurusan nak beli kereta ke, kereta baru ke, kereta second hand ke, jumpalah Cik Din kan ada. Terima kasih untuk mereka. Jom WhatsApp segera kepada saya 0123400034. Ada berbagai informasi yang berguna, kereta baru dan lama, besar ataupun yang kecil. Tak perlulah rasa gusar, tak perlulah rasa susah bila ada masalah.